Pengembaraan Ugi yang menakutkan. Ugi sedang duduk sambil termenung. Ugi ialah seekor anak orang utan. Ia tinggal di hutan rumba. Aku tidak faham mengapa ibu berkata begitu kepadaku. Kamu tidak boleh masuk ke dalam hutan itu. Tempat itu tidak selamat. Namun, Ugi melanggar perintah ibunya. Aku akan ke sana. Mungkin aku akan berjumpa kawan-kawan baharu. Kata-kata ibu pasti tidak benar. Tempat itu kelihatan selamat dan tenang. Wah, cantiknya tempat ini. Banyak pokok dan daun yang berwarna-warni di sini. Bunga-bunga itu sangat besar dan cantik. Wah, banyaknya buah-buahan. Aku mahu makan sedikit. Buah-buahan di sini sangat manis dan sedap. Aku makan terlalu banyak. Aku berasa sangat mengantuk. Aku mahu berehat di bawah pokok ini. Tiba-tiba, ada sesuatu yang membuatkan Ugi terjaga daripada tidur. Cis, berani engkau mencuri buah-buahan aku? Maafkan saya. Ugi memandang raksasa berbulu yang tinggi itu. Gigi taringnya yang tajam dan matanya yang merah menyebabkan Ugi ketakutan. Aku sangat takut dengan raksasa ini. Aku mesti lari jauh daripadanya. Aku akan gigit lengannya dengan kuat supaya ia melepaskan aku. Aduh, sakitnya. Aku mesti lari dengan pantas. Raksasa itu sedang mengejar aku. Tolong, tolong, tolong. Tiba-tiba, kilat sambar menyambar menerangi langit yang gelap. Di manakah aku berada? Oh, aku sudah pulang dengan selamat. Ugi, kamu tidak sepatutnya masuk ke hutan itu. Mujurlah saya dapat selamatkan kamu tepat pada waktunya. Saya minta maaf, Ibu. Saya berjanji tidak akan masuk ke hutan itu lagi. Saya akan mendengar nasihat Ibu.